Saya pengerusi JPKK Kampung Dengeh ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Muslim Malaysia kerana sudi hadir pada kampung saya untuk bagi bantuan kotak infak kepada rakyat Kampung Dengeh. Kampung Muslim Malaysia ni, mungkin ada yang tahu dah, mungkin tak ada tahu. Saya nak cerita sikit lah. Muslim Malaysia adalah badan NGO swasta, maksudnya badan kebajikan bukan kerajaan. NGO Muslim Malaysia ni tidak berkait dengan mana-mana parti politik. Jadi kita berdiri sendiri dan bergerak adalah hasil sumbangan dan derma daripada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kepada Muslim Malaysia kerana membantu orang kampung, meringankan beban orang kampung lah sikit sebanyak. Terima kasih Muslim Malaysia.